Okey. Assalamualaikum dan selamat tahun baru kepada semua rakan-rakan. Hari ini kita lanjuti pembelajaran kita tentang cara-cara kita nak aktifkan Ibu IM. Seperti yang sedia maklum, hari tu kita dah buat dah Ibu IM. Jadi hari ini Bamat akan ajak cara-cara nak aktifkan Ibu IM tu agar dia boleh diguna pakai ke dalam kehidupan. Okey, begini cara-cara dia ya. Caranya aktifkan Ibu IM menjadi IM aktif. Ini adalah langkah kedua lah. Kita letak dalam bekas lain lah. Nisbah untuk buat tu lah. Kalau macam tuan-puan, saudari-saudara sekalian maklum, kalau macam nak buat 1 liter Ibu IM ni, kita boleh dapat 18 liter IM aktif. Jadi untuk dapatkan, Allah ayam pun nak bercakap, untuk dapatkan IM aktif sebanyak 18 liter, kita memerlukan 1 liter Ibu IM. Ibu IM ni yang seperti kita buat hari tu lah. Dan 1 liter gula merah ataupun 1 kilo gula merah ataupun 1 liter molasses. Dan 18 liter ayak. Ayak ni tanpa klorin lah. Jadi kita akan tunjuklah macam mana cara-cara dia nak buat. Jadi inilah apa nama Ibu IM yang kita peram hari tu. Patutnya dah boleh lama dah boleh pakai, tapi Bamat agak sibuk lah dengan duniawi serta di media sosial yang lain. Jadi baru hari ni ada ke lapangan. Sempena tahun baru ni kita akan tengok lah. Ni dah dekat sebulan dah dalam ni. Jadi kita tengok dah jadi apa. Ni Ibu IM lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tikus pada. Look at. Tu dia. Ni buah-buahan yang kita potong hari tu kan, dah jadi macam ni lah. Jadi kita akan ambil sebanyak 18 liter pula. 1 liter lah, tapi Bamat nak buat skala besar. Jadi Bamat akan ambil dekat sini 20 liter. 20 liter Bamat akan ajak lah. Tapi Bamat tunjuk contohnya untuk 10 liter Ibu IM lah. Dia akan dapat 180 liter IM aktif. Jadi rakan-rakan TikTok, kita kacau dulu ni. Kita ambil ayak dia saja. Yang buah-buahan tu yang dia cincang tu kita jangan ambil. Kita cedok, kita kena toastkan lah. Ataupun di kata lain kita akan tapis dia. Kita akan tapis dia. Turunkan ni. Jadi dia ambil masa lama sikit lah. Jadi yang mana belum like, subscribe Bamat punya channel ni untuk mendapatkan lebih info-info ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang tanaman dan ternakan, bolehlah tekan button like dan subscribe Bamat ni. Memang muka macam ni lah. Bamat memang muka serius saja. Kita akan cukupkan dapat 1 ton ni lebih kurang dalam 10 liter. 1 ton ni penuh, 1 ton putih ni 10 liter ayak. Jadi 10 liter IM aktif ni lah kita akan pindah ke ton yang lain. Jadi rakan-rakan semua, dalam ton ni dah ada ayak lah. Ayak hujan Bamat tak ada. Pindah ke dalam ton ni. Dalam ton ni boleh kapasiti dia, Bamat dah masukkan sebanyak 180 liter ayak. Jadi Ibu IM tadi tu, Ibu IM akan dimasukkan ke dalam ton ni lah. Kenapa Bamat simpan dalam keadaan gelap? Memang itu habitat dia. Habitat apa? Habitat ke tabiat? Tak kisahlah. Nampak ni? Ini Ibu IM yang kita peram tadi, kita ambil kat sana. Kita akan masuk ke dalam tong ni. Seterusnya kita akan masukkan molasses ke dalam tong ni. Okey, 1 jug ni dia boleh 1500 ml. Jadi kita akan masukkan sebanyak 7 lah. 7 jug ke dalam tong ni. Sebab Bamat nak buat skala besar ni. Kalau hampa nak buat skala kecil, gunalah sikit saja. Kalau macam nak buat 18 liter kan, nak buat 10 liter kan, bahagilah sendiri. Ni dah berapa dah lupa dah. 3 4 5 6. Okey, dia lebih kurang 7 lah. 1 ton ni dia memang 9 atau 10. 10 liter. Okey, jadi dah dalam ni. Gelap je. Ini kondisi lah. Kondisi yang telah dicampur dengan Ibu IM.
dan air tadi. Sekarang ni kita tinggal nak masukkan molasses. Bamak guna molasses. Guna gula merah pun boleh, molasses pun boleh. Tak ada masalah. Sebagai makanan kepada ibu EM itu. Jadi rakan-rakan, ini adalah molasses lah. Molasses ni kita akan masukkan ke dalam tong tadi tu sebanyak 10 kilo juga. Jadi di mana nak dapatkan molasses, rakan-rakan semua boleh dapatkan di kedai-kedai penternakan berhampiran anda, dan boleh belilah di mana saja. Baginya nak buat skala kecil tu, boleh pakai gula merah, senang sikit kan. Jadi banyak dia, timbang dia kita try timbang. Kalau satu teko ni tengok berapa kilo. Biasanya satu ni teko ke apa? Tak kisahlah teko ke apa. Satu jak ni kita tengok nah, timbang dia. Okey, satu teko ni dia berat dia lebih kurang 2 kilo lah. 2 kilo 100. Teko ni pun lebih kurang 100. Ralat tadi berlaku ralat lebih kurang 200 lah. Jadi kita akan masukkan 5 teko. 5 teko ke dalam tong yang telah kita letak ibu EM dan air tadi ya. Jadi rakan-rakan, kenapa Bamak buat begitu banyak EM? Kerana Bamak buat untuk kegunaan ternakan ayam kampung dan juga kebun sawit. Jadi dia memang banyak fadilat lah. Ramai yang tak tahu apa kebaikan itu. Dan kadang-kadang mereka tahu, tapi mereka buat tak tahu. Mereka tak mau ambil tahu. Jadi kita tak ada rugi apa-apa lah. Bamak hanya ajak apa yang Bamak tahu. Semoga semua benda ni bermanfaat lah kepada semua rakan-rakan. Kita bubur lebih pun tak apa ni. Ya, pasal dia makanan untuk ibu EM ni, supaya ada aktif ke dalam tong ni. Jadi dah siap satu tong, kita perlu simpan lah. Yang paling penting sekali SOP dia, kita kena simpan di tempat yang tidak terdedah kepada matahari. Lepas tu kita kacau macam ni kan. Macam nak baju ayak juga. Tarik tu kan, nanti Bamak tunjuk lah. Lepas tu kita tutup ni, dan kita buka sehari sekali untuk pelepasan wap untuk pengudaraan. Dan kita hanya boleh guna benda ni selepas 7 hari saja. Lepas tu kita boleh guna dah. Boleh guna dah. Lepas 7 hari boleh guna dah rakan-rakan. Kita tarik kuat sikit. Ya rakan-rakan. Mudah je. Jadi bila dah semua siap, kita tutup lah. Tutup ni pastikan ketat. Tutup ni pasti ketat. Tutup ni jangan bagi baca lah apa yang patut. Baca pasal EM ni pun makhluk Tuhan juga. Cuma bukan yang paling seksi je. Apa baca lah, semoga Allah memberkati kita punya pekerjaan. Kerana setiap kerjaan tu adalah ibadah. Okey, rakan-rakan TikTok. Kita dah save dia. TikTok pula. Ni bukan TikTok. Tak tahulah apa. Rakan-rakan semua, okey. Dah siap. Kita punya proses pengeraman, pembiakan ataupun bukan persenyawaan. Pembiakan EM aktif. Daripada ibu EM sampai ke EM aktif. Dan kita akan peram ini selama paling sikit minimum 1 minggu. Minimum 1 minggu, dan kemudiannya kita akan boleh pakai lah. Dalam masa 1 minggu tu kita akan buka sehari sekali. Nanti Bamak akan tunjuk di video akan datang. Jadi apa boleh subscribe untuk dapatkan lebih banyak info-info tentang tanaman dan ternakan pada Bamak BML. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Selamat tahun baru. Assalamualaikum. Have a nice day.